Ibnu Hazmin dia tak pakai kias. Sebab dia zahiri. Zahiri tidak mencari punca hukum. Apa yang dalil disebut, yang itulah yang dia pegang. Kan kita bincang sebelum ni kan, bagaimana fatwa Ibnu Hazm yang agak ganjil. Bahkan kita baca pun kadang-kadang lucu sebab dia tidak pakai kepada qiyas. Dia tak pakai kepada illah. Saya dah cerita ke macam mana fatwa Ibnu Hazmin? Dan ada hadis Nabi kan, Nabi kata la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid summa yaghtasilu minhu. Ada riwayat lain sebut summa yatawaddau minhu. Jangan salah seorang pada kamu kencing dalam air yang bertakung, kemudian dia mandi ataupun dia berwuduk daripada air tu, sebab dia dah kencing malam tu. Jadi larangan tu kencing dalam air yang bertakung. Kalau air tu mengalir tak apa kan. Ibnu Hazm kata kalau dia kencing dalam bekas, lepas tu dia tuang dalam kolam. Kolam tu kurang pada 2 kolam kan. Dia kencing dalam bekas, dia tuang. Boleh tak dia mandi dalam tu? Boleh. Sebab Nabi kata jangan kencing dalam, dia kencing luar. Sebab dia zahiri. Ataupun kalau dia kencing kat tebing, lepas tu air kencing tu masuk meleleh, dia kencing kat luar kata. Kan? Kan ada satu lagi Nabi kata apa? La tunkahul mar'atu hatta tusta'zan. Perempuan tidak dinikahi melainkan diminta izin. Wali kena minta izin kat perempuan tu. Ni ada datang ni, Abu Talhah datang nak minang ni. Setuju ke tak? Dulu lah ni, zaman dulu. Kan sahabat kata, dia kata, ya Rasulullah, innan nisa ghalaba alaihinnal haya. Ya Rasulullah, orang perempuan ni malu. Kan? Macam mana kita nak tahu dia bagi izin? Nabi kata, idnuha samatuha. Kalau dia diam, maksud dia bagi izin lah. Kan? Jadi kalau tanya, ni Abu Talhah masuk Minang, setuju tak? Dia senyum, dia balik. Apa? Dia berlari masuk bilik dia kan? Dia berlari masuk bilik, lepas tu dia peluk bantal, lepas tu dia senyum kan? Maksudnya setujulah tu. Okey. Tapi katalah zaman berubah. Orang perempuan dah tak apa nak malu sangat. Ayah dia kata, setuju kan ni? Setuju dia kata kan? Majoriti kata kalau dia sebut setuju tu, setujulah. Ibnu Hazm kata kalau dia kata setuju, tak sah, dia mesti diam. Sebab hadis kata kena diam. Dekat mana nak tengok Ustaz? Al-Muhalla. Kitab dia nama dia Al-Muhalla. Tapi siapa yang nak baca buku Ibnu Hazm ni, dia kena hati-hati sikit lah. Sebab Ibnu Hazm ni bahasa dia keras. Kadang-kadang dia kritik pandangan ulama' sebelum dia. Dia kata hadha qaulun man la aqla lahu wala din. Ini kalam orang yang tak ada akal dan tak ada agama. Kita baca, kalau kita jenis baca kan, tak baca kitab lain, memang kita akan jadi keras lah. Sikit-sikit tahzir lah kan.